Memang berhantu pokok ni. Ha? Memang ada hantu dia pokok ni. Oh. Tahu pelik ni. Pelik. Yang tu dia buah dia tengok ni ha. 3 tingkat ni ha. 3 tingkat buah. Ini AA ni. Baru 5 tahun, pokok 5 tahun buah dah saiz macam ni. Saiz. Assalamualaikum geng. Hari ni kita berada di kebun Abang Zaini. Jadi tak sangka kat sini ada gua geng. Jadi inilah kedamaian yang kita cari selama ni geng. Ni pokok umur berapa tahun tadi bang? 5 tahun lah. 5 tahun punya buah. Boleh nampak beza. Sebelum ni buah macam mana bang? Buah dia lepeh-lepeh saja. Lepeh-lepeh. Lepeh-lepeh. Kalau tengok daripada buah ni, pokok 5 tahun. Ini patutnya saiz pokok berapa tahun ni bang keluar buah macam ni? Pokok kuah buah macam ni kita cover pokok 15 tahun. 15 tahun lah. 15 tahun 15 tahun. Tapi 5 tahun dah dapat saiz macam ni. Maknanya dia boleh pergi lagi jauh ni bang. Lagi besar lagi dia boleh pergi ni. Dahsyat boh. Okey geng, boleh tengok saiz buah dia untuk pokok 5 tahun ni. Pokok dia sana je. Yang lain masih lagi menanti buah dia. Yang ni saiz buah yang dihasilkan sangat besar geng. Lebih kurang saya menyangkung lah ni. Memang puas hati lah. Baik geng. Korang kena cuba tau benda ni. Memang besar-besar pun dia. Macam buah pokok tinggi. Padahal baru pokok 5 tahun kan. Kemungkinan ni kalau dah yang 7-8 tahun, saya jangkakan kalau 40 ekar ni 60 tan mesti sangkut ni. Hutan kan. Tak ada, kita target lah. Target lah kan. Bukan kita nak. Kalau kita betul-betul jaga benda ni atas penjagaan kita, betul tak? Maintenance kita. Jadi kos buat masa sekarang macam ni bang? Kos pembajaan. Kos pembajaan ni kalau nak bezakan dengan baja biji kita jimat dia 90% lah jimat ni. Daripada kos baja biji. Jimat dia. Banyak geng. Dekat 90%. Ini owner sendiri cakap tau. Kita tak ada tambah-tambah punya. Owner sendiri akui. Sebab dia yang keluar duit beli baja, bukan saya.